Peliklah. Kenapa ayat ni macam kurang faham Ayat apa? Cuba dengar Okey. Ali beli banyak. Lah, banyak apa pula tu? Inilah masalahnya. Tak jelas. Tak jumpa mana sambungan dia. Lah. Terkejut aku. Okey, macam ginilah. Itu yang dinamakan ayatnya tak jelas lagi. Maksudnya kabur-kabur. Tak ada penghujungnya. Tahu tak kenapa? Tak tahu. Boleh ceritakan? Okey. Itulah yang dinamakan tamyiz. Tamyiz tu apa? Tamyiz ni maksudnya kata nama yang datang untuk menjelaskan maksud yang sama. Dah faham belum? Faham. Itulah maksudnya. Terima kasih, Is. Sama-sama. Wuih, udah. Mimi. Beli apa tu? Beri 5 beras. Beli 5 beras? 5 beras? 5 beras? 5 beras apa? 5 cawan beras ke? 5 butir beras? Tak tahulah nak cakap. Tamyiz, tolong! Tak faham ni. Tamyiz kebenaran sampai. Itulah maksudnya bahagian isim wazan. Tahu tak apa? Tahu. Apa itu? Itulah maksudnya menjelaskan ukuran berat. Contoh dalam keadaan ni, Huda dia beli beras. Tapi beras ni 5 kilo. Faham? Faham. Kilo tu adalah isim wazan. Jadi lepas isim wazan adalah tamyiz. Tamyiz itulah beras ni. Macam tu. Baru saya faham. Huda kan beli. Jadi Huda lah mumayiznya. Bagi nak cantikkan lagi ayat tu. Macam tu. Faham? Jadinya mumayyiz itu adalah si pelaku. Betul. Sekarang anda faham? Barang yang dia beli tu. Ya, betul. Okey. Baru faham. Dah. Mimi nampak Siti tak? Siti ada 3. Macam mana pula Siti ada 3? Dia berpecah jadi boboiboy ke? Bukan. Lepas tu, ni Siti. Ya. Dia ada 3. 3 apa nak cakap tu? Tak faham lah. Jom kita panggil pertolongan. Tamyiz, tolong. Ada yang panggil tamyiz ke? Tamyiz datang ni. Jumpa lagi. Apa yang awak semua cakap tadi tu, itulah namanya isim adat. Jadi dah tahu belum? Isim adat tu apa? Tak tahu. Isim adat ni maknanya 3 yang awak sebut tadi tu adalah isim adat. Buku yang ada pada Siti itulah yang dinamakan sebagai tamyiz. Itulah nak jelaskan dia. Faham? Faham. Okey, kebenaran pergi. Bye. Panasnya. Penatnya jogging hari ni. Hauslah. Saya nak minum 500 ml. 500 ml? Ya, 500 ml. Ini punca cair. Bukan. Saya minum 500 ml ini. Tak faham lah. Apa kita kena buat ni? Tamyiz, tolong! Apa lagi tu? Panggil saya ke? Ya. Saya nak minta tolong awak untuk jelaskan benda ni. Jelaskan tentang isim padu ke? Ya. Inilah namanya isim kaili. Tentang isim padu. Awak minum apa? Minyak ke air? Air. Jadinya air inilah namanya tamyiz. Isi Isi padu yang awak sebut tadi 500 ml tu adalah kailinya, isi padu. Awak orang faham ke? Faham. Dah faham. Okey, kebenaran pergi. Terima kasih. Bye. Korang, saya rasa saya nak beli 10 ekar lah. 10 ekar?
10 ekar apa? 10 ekar boleh buat homestay, boleh buat swimming pool. Wah. 10 ekar apa tu? Tak faham lah. Itu, saya nak beli yang itu. Kaya-kaya. Bestnya besar. Tapi 10 ekar apa tu? Saya rasa kita perlukan pertolongan. Tamis, tolong! Sini, Tamis. Ada apa lagi tu? Kami tak faham. Tak faham apa lagi ni? Penat lah ni. Tak faham yang tu. Itu. Ya. Itulah namanya isim masaha. Oh. Dah faham belum? Belum. Apa Okey. itu isim Isim masaha? masaha ni dia terangkan tentang ukuran panjang atau luas. Jadi, jangan awak semua cakap tentang 10 ekar. Apa? Itulah contoh. Tanah. 10 ekar tanah rupanya. Jadi 10 ekar tu dinamakan sebagai isim masaha. Tanah itulah yang dinamakan sebagai tamis. Dah faham? Tamis tu adalah tanah. Menjelaskan lagi apa itu isim masaha. Ya, betul. Okey. Jadi nak bagi orang faham ayat kita, buatlah ayat tu lengkap-lengkap. Asyik panggil tamis kebenaran je. Saya pergi dulu. Bye. Okey, kesimpulannya, tamyiz ni dia berfungsi dalam menjelaskan ayat yang kurang jelas. Dan tamyiz ni ada 4 jenis. Yang pertama, isim wazan, digunakan untuk timbangan. Yang kedua, isim adat, digunakan untuk mengira bilangan. Yang ketiga, isim masaha, digunakan untuk mengira ukuran. Dan yang keempat, isim kaili, digunakan untuk mengira isi padu. Jelas? Jelas. Barulah kami faham. Alhamdulillah. Tamyiz ada 4 Jenis. Tanpa tamyiz, ayat jadi Misteri.